Sekang Kim Siang dan rakan-rakan Jerry Ikang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah memilih hub ekonomi biru negara di bawah RMK 13 menjadi strategi utama mengukuh daya tahan ekonomi. Jadi Sabah terus menggolak langkah memperkukuh kedudukan sebagai perancu ekonomi berasaskan laut apabila dipilih sebagai hub ekonomi biru negara dalam usaha meningkatkan daya saing dan kemampuannya ekonomi. Jadi yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rancangan Malaysia ketiga balas RM ke-13 Sabah salah merangkap hala 7 ekonomi biru negeri berasaskan 5 komponen utama yang merangkumi perhunian, sumber hidup, pengesasan sumber tidak hidup dan pencanaan sumber baharu, perdagangan serta perniagaan berkaitan lautan. Jadi sekian tindak balas terhadap cabaran kesihatan laut dan sungai katanya. Jadi selain itu kerajaan negeri juga merancang pelaksanaan dasar perancangan Martin Spectator bagi mengenai pasti potensi industri ekonomi biru secara lebih menyeluruh di Sabah katanya. Jadi sampai sini saya jemput rakan saya Jerry Kang untuk mengulas selanjutnya. Jadi dipersilakan. Sabah dipilih hub ekonomi biru negara. Sekali lagi tanya kepada Sabah Maju Jaya. Okey, ada kesan langsung pada pelancong keuangan. Dari usaha ini, peluang pelabuhan baru untuk klien tercipta. Okey, sektor perikanan dan aquakultur saja dianjur mampu menjana pendapatan hasil laut sehingga 3.25 bilion. Sektor ini telah menyumbang 9.18 bilion kepada KDNJ negara sehingga suku ketiga 2025 dengan penggunaan hasil laut lebih 1.91 juta tan metrik bernilai kira-kira 6.05 bilion. Okey. Melalui usaha ini, pelabuhan dalam negara boleh diperbaharui. Logik kuasa OTEC dirancang merangkumi 500 km pesisir pantai dan jangka mampu menjana 20,000 megawatt tenaga hijau, skala yang belum pernah dicapai di peringkat global. Okey, tanya sekali lagi pada Sabah Maju Jaya. Ekuiti pelabuhan korporat juga boleh tambah. Sabah kini memegang ekuiti 15% dalam medan minyak dan gas Semarang, 25% dalam Samud serta menandatangani perjanjian untuk memperoleh 25% ekuiti dalam projek ZLMG bernilai 3.1 bilion. Okay. Setakat ini sharing saya. Terima kasih. Terima kasih pada rakan saya Jerry Kang untuk mengulas tentang hal itu. Jadi tania Sabah dipilih hub ekonomi biru negara. Jadi sampai sinilah. Sila like, subscribe dan share. Terima kasih.